Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia daripada TV PSS Pesat. Hari ini bersama saya pemenang pingat emas. Okey, boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Naizat bin Abdul Rahim. Kategori lelaki A daripada SMK Seri Gading. Okey. Acara? Acara 100 dan 200 meter. Okey, apa perasaan awak bila dapat tahu awak dapat emas? Perasaan saya, saya sebenarnya agak susah sikit lah. Saya agak bergelut untuk saya punya agak bergelut lah dengan saya punya training and then my time. So because yes, this year I form 5 and we have a SPM, so maybe saya agak bergelut dengan masa saya. Tapi saya cuba untuk bagi saya untuk mengubah masa saya untuk belajar dan training saya. Oh, that's your strategy lah. That's my strategy. Okay. What's your motivation? Untuk motivation saya, saya mengidolakan Azim Fahmi sebab dia pun saya motivate dia sebab dia punya spirit lah. Dia punya kerja keras dia, even though dia bergelut juga sama macam saya, tapi dia boleh bagi 100% kepada dia punya training dia. Okey, sebelum kita akhiri ni ada apa kata-kata untuk awak nak bagi untuk orang yang nak jadi macam awak? Okey, kata-kata saya adalah kalau dah kita bila dah form 5, kita dah membesar, jangan fikir kita ni sebagai orang yang paling susah lah, sebab kerja keras tu rezeki tu ada kat mana-mana saja. So kalau bekerja keras juga boleh, insya-Allah. Rezeki sentiasa ada di mana-mana. Okey, tahniah. Okey, itu sahaja daripada TV PSS Pesat.